Kota Baru, ibu kota Kelantan, khazanah kebudayaan Melayu asli. Zaman berzaman, Kelantan di tanah sempadan bergeser dengan kebudayaan asing. Tapi anak negeri masih dapat bermegah lagi dengan keseniannya sendiri, terutama dalam seni bunyi dan suara. Selama ini, keindahan seni pantai timur ini terpendam dalam negerinya sahaja, hinggalah muncul Jabatan Radio Kota Baru. Terletak 4 batu dari Kota Baru, bangunan baru radio ini dibina dengan belanja RM1 juta. Ianya mempunyai kaki tangan seramai 66 orang, termasuklah ahli teknik dan bahagian rancangan. Di antara rancangannya, stesen ini menyambungkan siaran-siaran kebangsaan dalam 2 bahasa, Melayu dan Inggeris. Tetapi teristimewa sekali siaran daerah dalam logat Kelantan. Dengan siaran daerah itu, penduduk pantai timur dapat mendengar berita dan peristiwa dalam dan luar negeri, ceramah dan pelajaran untuk memperbaiki iktisad dan masyarakat, rancangan-rancangan agama dan juga siaran hiburan langsung dari studio. Bilik studio ada 3, 2 untuk siaran dan 1 untuk ceramah. Panggungnya dapat menempatkan 160 orang penonton. Dan sekarang, inilah siarannya, Warta Berita dalam logat Kelantan. Tuan-tuan sedang mendengar Warta Berita Daerah dari Radio Malaysia, Kota Baru. Di daerah Alor Pasir, Ketua Jajahan Pasir Mah, Nik Mustafa bin Nik Abdullah, royak kemarin, pencubaan hak dijalankan oleh Hatu Region Sukarno di atas negeri ini tidak boleh sokongan rakyat. Pendingiran rakyat juga sangatlah tetap. Nik Mustafa royak begitu di depan 800 orang anggota pasukan kawalan dari Kampung Pohon Tanjung dan Tuk Sangkuk. Dia sambung lagi, katanya, patut kita tiru kerjasama dan sokongan sebagaimana hak diberi oleh penduduk-penduduk di Pontian dan Patah Melaka. Kalaulah sokongan itu ada dari semua rakyat, sudah tentu pencerobohan tidak akan berfaedah sama sekali. Dia juga nasihatkan penduduk-penduduk di tepi patah supaya menggunakan tempat-tempat tinggi kalau ada, supaya kawalan bertambah kuat dan juga dari tempat-tempat hak serupa ni kita boleh nampak lebih jauh lagi ke laut. Dan selanjutnya, dari panggung Radio Kota Baru, satu rakaman dipertonton dan untuk diperdengarkan ke seluruh negeri Kelantan, satu rancangan suka ramai. Tarian dan nyanyian lagu Anak Sapo
oleh Ramli Saleh dan Wan Cik Daud. Melengang-lenggok bila berjalan, matanya pula berambut panjang. Sungguh comel hatiku kening, sia malah terbayar-bayar. Bila jumpa tersenyum sama, buat hatiku tak tentu rasa. Nak ku teduh berasa malu, takut dia buat tak tahu. Tolong royak anak siapa, buat hati rasa gelisah. Duduk bangun semua tak kena, duk teringat setiap masa. Wahai adik puja hati, sia malah ku duduk menanti. Jangan biar aku begini, kuruk kering memakan hati. Melengang-lenggok bila berjalan, matanya pula berambut panjang. Sungguh comel hatiku kening, sia malah terbayar-bayar. Bila jumpa tersenyum sama, buat hatiku tak tentu rasa. Nak ku teduh berasa malu, takut dia buat tak tahu. Tolong royak anak siapa, buat hati rasa gelisah. Duduk bangun semua tak kena, duk teringat setiap masa. Wahai adik puja hati, sia malah ku duduk menanti. Jangan biar aku begini, kuruk kering memakan hati. Alat perkakas stesen radio ini adalah dari kelengkapan yang moden. Ini membolehkan penduduk-penduduk pantai timur menerima siaran-siaran dengan jelasnya. Hari perasmian kini tiba dengan berangkatnya duli-duli Baginda Sultan dan Raja Perempuan Kelantan. Baginda kedua disambut oleh Menteri Penerangan dan Penyiaran Encik Snow bin Abdul Rahman serta Timbalan Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak dan Menteri Besar Kelantan Encik Muhammad Asri. Baginda berangkat keliling bangunan diiringi oleh Encik Dor Ramli, Pengarah Jabatan Radio. Stesen Radio Kota Baru ini satu bukti nyata betapa manfaatnya bagi rakyat dengan adanya kerjasama di antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat, sekalipun pendirian masing-masing berlainan. Kepentingan negara dan rakyat tetap diutamakan. Ini menunjukkan warasnya cara berfikir
dan dewasanya penduduk Malaysia dalam mengamalkan demokrasi berparlimen. Dalam ucapannya, Menteri Penerangan dan Penyiaran Encik Snow menerangkan gagasan siaran daerah. Antara lain katanya, sebenarnya stesen Kota Baru ini berupa stesen daerah yang mula-mula sekali siap disediakan di Malaysia. Konsep siaran daerah adalah menjadi dasar kerajaan pusat yang merancangkan pembinaan stesen-stesen daerah di merata dan di seluruh Malaysia. Dengan ini, maka siaran-siaran daerah akan berkhidmat untuk faedah penduduk-penduduk dalam kawasan-kawasan yang tertentu, dalam segi hiburan, dalam segi pendidikan, dalam segi penerangan, dan juga dalam segi kebudayaan tempatan. Walaupun begitu, semua siaran radio Malaysia, sama ada yang berupa siaran daerah ataupun siaran kebangsaan, adalah benar-benar bertanggungjawab lakunya. Tidak seperti radio negara tetangga kita, Republik Indonesia, yang siarannya bukan saja selalu berdegah-degah, bahkan kerap kali mengabui mata rakyat Indonesia sendiri. Satu perkara yang saya ingin menegaskan di sini ialah stesen ini selain dari menjadi perantaraan penerangan dan siaran dari pihak kerajaan dan juga hiburan-hiburan serta pelajaran-pelajaran, maka stesen-stesen ini akan dijadikan alat menggalakkan hidup dan suburnya kebudayaan-kebudayaan tempatan. Adalah menjadi polisi kerajaan perikatan untuk menghidupkan semula dan membantu kebudayaan-kebudayaan kita yang kalau tidak segera dibantu atau digalakkan akan terus hilang, dihanyutkan oleh ombak perubahan zaman. Kemudian Baginda Sultan pun membuka papan peringatan perasmian Jabatan Radio Kota Baru. Satu pertunjukan khas diadakan. Mula-mula, nyanyian lagu Di Mana Kau Dewi dialunkan oleh bintang radio Ismail Ali Muda. Di mana kau tetapkan risau hatiku seorang, kau tinggalkan, kau damaikan. Di mana ku kenangkan diri meradang seorang, kau lupakan, kau hiraukan. Tiada peganganku meradang kasihku, di manakah penggantimu? Ku cari tak kuasa, hanya di kau kasihku, kau ku kenang, kau ku puja.
kau tetapkan, risau hatiku sorang kau tinggalkan, kau damaikan. Di mana ku kenangkan diri meradang sorang, kau lupakan, kau hiraukan. Tiada peganganku meradang kasihku, di manakah penggantimu? Ku cari tak kuasa, hanya di kau kasihku, kau ku kenang, kau ku puja. Kegemaran belia hari ini, Twist Perahu Kulaju oleh Kumpulan Strik Kota Baru. Sekarang telatah 3 pelawak pula. Merasa 7 ke 8 kan biasa. Ingat pun ni kan? Hamba ingat benar. Tak lupa lah merdeka tu. Setakat merdeka ni rasa ada ke nikmat tu rasa? Pai banyak. Amal seorang banyak benar lah. Padi boleh buat 2 kali setahun. Ni anak makmur benar. Tahu selama ni. Padi boleh buat 2 kali setahun. Anak pun kadang-kadang 2 juga setahun. Padi lah. InsyaAllah. Tubuh segar. Tubuh segar. Kemudian anak banyak-banyak tu macam mana Puan ni letak nama panggil-panggil dia macam mana? Ada panjang, ada pendek, ada hak sorang baru anak ni panjang benar mereka. Cepat panjang macam apa? Panjang sekali. Dia kena bersidah lah tu. Macam mana? Wa nur amini sadiyatul habibil Muhammad Zaidiyah. Dia pun mari lah. Dia pun mari lah. Apa tu Yah belakang tu? Ayah tu pasal anak perempuan. Jadi kata Puan ni nak pergi Kuala Lumpur siapa ni? Pasal ada temu dagu. Abang, temu dagu. Temu dagu apa pula? Tak tahu mas. Apa temu dagu? Temu dagu antar gapo? Oh, interview. Interview tu bukan temu dagu, temu duga. Macam mana Puan ni nak pergi Kuala Lumpur? Kita kena jaga malam-malam ni macam mana pergi? Tak apa sekejap ya. Ada orang jaga tu. Negeri kita ni duduk tengah ni keadaan tak sedap ni. Pasal orang nak langgar ni. Pak kata orang Majapahit tu ke? Subarno. Apa Subarno tu? Mau panggil Subarno ya. Pasal apa tu? Pasal Subandrio dengan Soekarno tu perangai dia serupa ya. Mau tak Soekarno. Jadi semua tu perangai tak molek semua. Tak molek semua. Yalah kalau dia mari sini, kita jagalah. Ganya dulu lagi lah. Kemudian berasa Puan ni kalau dia mari lah mana? Tak masuk kau semangat hantu.
Hang tu, kamu tak boleh benar kalau pun semangat hang tu kalau mari Subarno tahu ganyang ni hang dulu. Buat tak tahu balas hang tu. Hang jebak hang lekih hang lekih. Tu mari bui pas semangat pada orang Melayu nak. Apa ni? Jangan nampaknya susah naik semangat benar ni. Tak boleh kalau bunyi hang tu. Hang berasa nak ganyang selalu lah. Naik semangat lah. Naik Dan naik semangat itu tak kira berapa mari apa tu. Mari tak kira. Ganyang semangat. Tengok tuan tua kita. Dia tak mari sebab banyak dia nak ganyang kita. Apa jadi? Betul. Ganyang. Bagi mereka ke medan bakti, kucupan azimat dari juara radio Nik Hasni. Terimalah ucapan berpisah, selamat tinggal kasihku. Tindakan pergi ke medan berjuang kerana bangsa dan nusa. Terima air mata kenangan, tanda cinta dan ingatan. Pergi kerana seruan negara, mempertahankan Malaysia. Malam perpisahan ini mungkin terakhir, maaf segala lahir batin. Izinkanlah Dinda menyentuhi bibirmu, ucapan azimat bagiku. Selamat tinggal wahai kasihku, doakanlah Dinda pergi. Sentiasa berbakti sampai kembali kepada kasih sesama. Terimalah ucapan berpisah, selamat tinggal kasihku. Tindakan pergi ke medan berjuang kerana bangsa dan nusa. Terima air mata kenangan, tanda cinta dan ingatan. Pergi kerana seruan negara, mempertahankan Malaysia. Malam perpisahan ini mungkin terakhir, maaf segala lahir batin. Izinkanlah Dinda menyentuhi bibirmu, ucapan azimat bagiku. Selamat tinggal wahai kasihku, doakanlah Dinda pergi. Sentiasa berbakti sampai kembali kepada kasih sesama. Terasli dari pantai timur, Dikir Barat.
Satu bunyi nan merdu, satu irama nan rancak, lena mendayu, gairah bersemangat. Itulah suara Pantai Timur berkumandang di angkasa Malaysia.